Pernah tak anda rasa macam ni, bila ada satu impian besar yang anda rancang betul-betul, tiba-tiba, entah macam mana, ia terkubur macam tu je. Okey, dengar baik-baik. Dalam beberapa minit ni, saya nak kongsi satu rahsia yang mungkin akan ubah segalanya tentang cara anda tengok matlamat untuk tahun 2026. So, persoalannya, kenapa benda ni selalu sangat jadi? Kita semua pernah rasa kan, awal-awal tu semangat kemain, tapi tak lama lepas tu, semua tu tinggal angan-angan kosong. Apa sebenarnya yang selalu sangat menghalang kita? Jawapannya tu, sebenarnya bukan kat luar sana. Ia ada dekat je, dalam kepala kita sendiri. Sebenarnya kan, setiap kali kita cuba nak pasang impian besar, ada satu perang yang sedang berlaku antara dua bahagian dalam otak kita. Okey, jom kita kenal sikit dua watak utama ni. Kat sebelah sini, kita ada otak kanan. Fikirkan dia ni macam seorang pelukis yang penuh imajinasi. Dialah yang nampak semua benda yang best, semua kemungkinan. Dan kat sebelah lagi pula, kita ada otak kiri. Yang ni pula si accountant yang super cerewet. Kerja dia apa? Cari masalah, kira risiko dan bisik kat telinga kita kenapa semua benda tu mustahil. Otak kanan kita ni, power dia memang lain macam. Dia boleh bawa kita rasa kejayaan tu sebelum ia jadi kenyataan. Cuba bayangkan sekejap. Anda tengah pandu kereta yang anda dah lama hidangkan. Anda cek akaun bank anda penuh. Feel dia tu, memang membakar semangat kan? Itulah kerja otak kanan. Tapi, tengah syok berangan tu, tiba-tiba ada satu suara yang mencelah. Inilah dia si otak kiri dah masuk campur. Dia akan cakap dengan logik dingin dia, realistik sikit boleh tak? Gaji kau tu cukup-cukup je. Mustahil lah semua ni. Dan boom! Inilah saat kritikalnya. Momen di mana logik si accountant tadi tu berjaya padamkan api imajinasi si pelukis. Dan kat sinilah selalunya impian kita mati. Pertempuran tamat sebelum kita sempat hayun pedang pun. Tapi, macam mana kalau saya cakap sebenarnya ada hero ketiga dalam cerita ni? Satu senjata rahsia yang boleh jadi penentu, satu bahagian otak yang kita selalu tak perasan kewujudannya. Kenalkan, sistem pengaktifan retikular atau kita panggil je RAS, senang cerita. Anggap RAS ni macam penapis peribadi untuk otak kita. Kerja dia simple je. Dia tak kisah pun benda tu logik ke, betul ke, salah ke. Dia cuma akan highlight dan tunjukkan kepada kita apa sahaja yang kita dah set sebagai penting. Nak faham lagi senang? Bayangkan RAS ni macam Waze atau GPS untuk hidup kita. Kita yang tetapkan destinasi, impian kita. Dan serta-merta, radar ni akan mula scan sekeliling untuk cari jalan, cari laluan untuk kita sampai ke sana. Jadi, macam mana nak onkan radar ni? Caranya, bayangkan impian anda tu. Tapi bukan sekali-sekala tau. Kena buat secara konsisten dan yang paling penting dengan emosi yang kuat. Bila kita buat macam ni, RAS akan dapat mesej, okey, faham, benda ni penting. Automatik, ia akan mula tapis keluar semua bisikan negatif otak kiri dan pada masa yang sama, ia akan mula cari dan tunjukkan kita semua peluang, orang atau idea yang berkaitan dengan impian kita. Tiba-tiba je, ternampak pula iklan kerja yang memang kena dengan jiwa. Tiba-tiba, terjumpa kawan lama yang boleh tolong projek kita. Itu bukan nasib baik, kawan-kawan. Itu bukan kebetulan. Itulah bukti yang radar otak kita sedang bekerja keras, tunjukkan jalan yang selama ni memang ada depan mata, cuma kita je yang tak nampak. Okey, sekarang kita dah kenal semua pemain ni kan? Si pelukis, si accountant dan si radar. Daripada sini, kita boleh cipta satu formula. Satu formula 3 langkah yang sangat jelas dan powerful untuk capai apa sahaja yang kita nak. Formula dia simple je. Nombor 1, minta. Maksudnya, guna otak kanan tu berangan, berimajinasi tanpa had. Nombor 2, fokus. Biar ras si radar kita kesan semua peluang yang ada. Dan hanya lepas tu, baru masuk langkah ketiga, bertindak. Masa inilah baru kita panggil otak kiri untuk mula merancang dan buat kerja. Tapi, ada satu benda yang paling penting sekali. Satu peraturan emas. Susunan 3 langkah tadi tu, itu bukan cadangan tau. Itu adalah kunci kepada segalanya. Wajib ikut turutan. Dan inilah silap paling besar yang ramai orang buat. Kita terlalu cepat guna otak kiri. Belum apa-apa lagi dah fikir, macam mana nak buat ni? Modal cukup ke? Susah ni. Bila kita buat macam tu, kita sebenarnya sedang membunuh keajaiban tu sebelum ia sempat nak tunjukkan diri. So, saya nak anda ingat ayat ni elok-elok.
Jangan biarkan logik membunuh harapan terlalu cepat. Bagi harapan tu ruang untuk bernafas dulu. Jadi, kuncinya mudah je. Mula-mula, biar imajinasi yang jadi kapten. Kemudian, biar fokus yang jadi pemandu arah. Dan last kali, baru panggil si logik untuk jadi pelaksana. Ikut turutan ni, insyaAllah menjadi. Okey, jadi sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Dengan apa yang anda dah tahu sekarang, untuk tahun 2026 nanti, apa satu benda, satu impian besar yang anda nak set dekat radar hidup anda? Apa destinasi utama anda? Fikir-fikirkan.